Okey. Itu hari video tu kami 2 orang lah. Saya pergi embassy tak boleh masuk. Masih di Cambodia. Masih di Cambodia. Anak saya masih di Cambodia. Masih tak dapat apa-apa information dia nak balik bila, saya tak tahu. Tapi suami sahabat saya ni, dia dah balik dah dari Cambodia. Dan dia tahu ada nampak anak saya di sana. Saya bersyukur, alhamdulillah sahabat kita, suami sahabat saya dapat dah mendarat dengan selamatnya. Agaknya dia rindu masakan dia tak makan Siapa yang anak-anak muda ke atau sesiapalah rakyat Malaysia, jangan terpengaruh dengan ajakan mereka untuk pergi ke sana, kerja gaji mahal-mahal apa semua. Jangan terpengaruh. Macam anak kawat sahabat dia Nora ni pun, anak dia baru lepas SPM. Jadi anak-anak muda ni janganlah terpengaruh. Tolonglah, duduk kat Malaysia lagi indah. Jangan menyusahkan mak bapak bila lepas kat sana. Jadi masalah. Dalam TikTok lah, internet macam-macam cerita. Kita dah bagi tahu. Penipuan ni hebat, dahsyat. Tapi kenapa anda semua terpengaruh? Saya berharap siapa yang ada ada masalah berkenaan dengan anak-anak atau suami atau siapa saja yang pergi ke Cambodia ni semua, kita berhimpun beramai-ramai. Datanglah kita berbincang, kita berhimpun beramai-ramai di hadapan kedutaan Kemboja. Kita tengok apa kerajaan sana boleh membantu tak? Saya bersyukur dapat balik ke tanah air saya kerana isteri saya, dia yang siang malam tolong saya untuk saya balik ke sini. Diorang dah lepas saya. Saya bersyukur banyak kepada Tuhan. Dan cuma saya nak pesan kepada sesiapa yang nak pergi Cambodia ni, diorang nak bagi gaji lumayan ni, semua tipu. Mereka takkan bayar 1 sen pun. Saya balik ni pun tak dapat 1 sen. Saya pergi pun kosong, balik pun kosong. Cuma balik dengan luka-luka tangan, kaki, semua. Semalam saya kaki ayam. Yalah, sebab dapat bawa balik dia kan. Sebab dia pun minta tolong saya siang malam pergi petang. Tolong bawa balik dia. Cuma saya harap itu je lah, tolong bawa balik dia. So saya dah dapat bawa balik dia. Syukurlah pada Tuhan. Kalau Tuhan tak tolong, memang tak sampai sini. Dan semua atas doa-doa semua orang. Terima kasih atas semua orang yang berdoa untuk saya. Terima kasih untuk sesiapa yang share video tu, bagi video tu viral. Pasal video tu lah saya boleh balik. Dia orang takut video tu pergi viral. Lepas tu saya beritahu bini saya takkan lepas, dia akan buat macam-macam lagi. Dia orang takut, baru dia orang lepaskan saya. So, kena terima kasih kat IPK lah. Sebab IPK TV ni yang tolong banyak lah. yang tolong saya sebenarnya. Hari-hari dia orang akan cek IPK TV tu. IPK TV kat sana memang popular. Saya harap kerajaan Madani, kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, PMX dan kerajaan Cambodia, tolonglah cari anak saya dan bawa balik anak saya segera. Saya susah hati sangat dengan keadaan mereka dianiaya, dipukul dan tipu pekerjaan, tak dibayar gaji. Tolonglah kerajaan Malaysia yang buat kerja bawa anak saya ke sana, orang Malaysia juga. Tolong jangan pukul anak saya, jangan sentuh anak saya, jangan apa-apakan anak, cederakan anak saya. Tolong pulangkan anak saya. Kepada rakyat Malaysia, janganlah terpedaya dengan janji-janji manis. Kata gaji beribu-ribu, macam-macam lah yang dijanjikan. Sekarang ni ramai orang kita yang terperangkap di Cambodia. Saya berharap rakyat Malaysia tengoklah TikTok selalu, tengoklah IPK channel. Selalu banyak yang dibawa, isu-isu yang dibawa oleh IPK channel.